kita ni manusia kan. Terbuku tu memang terbuku, tapi kita makin lama makin kena, makin lama makin sejuk, makin lama sejuk. Takkan kita nak perpanjangan muka. Pada saya memang tak best lah macam tu. Betul lah tu kan, sampai bila nak bergaduh atau bermasam muka. Lebih-lebih lagi dalam industri hiburan kita ni yang kecil sangat. Pusing-pusing mesti jumpa kan. Kata Yusme, dia tidak mahu isu dengan bekas anggotanya iaitu Mus berpanjangan dan memilih untuk berlapang dada dan terus move on. Baginya isu yang berlaku itu biarlah berlalu pergi dan kini masing-masing sudah ada kehidupan sendiri. Tapi dengannya Meh terbuka untuk bekerjasama kembali dengan Mus ya. Betul ke tu bang? Jadi kesenambungannya satu hari mungkin mana kena tahu ini di dalam Malaysia music ni dia pusing-pusing ke situ jugalah. Macam Mus dia pun faham, dia pun tahu, dia dah bermakna dia dengan Meh ni dah sinonim dia, nama dia dengan lagu-lagu yang orang dah boleh sing along apa semua ya. Itu dia lah. Macam Abang Mus dia mungkin dah orang kata nama dia masih lagi dekat dengan Meh. Tapi kalau macam Meh pula macam mana bayangan Mus tu ada lagi tak Meh? Ke dah hilang habis? Okey. Sesuatu perkara-perkara terjadi ya, bayangan tu Mus tu memang ada, kita dah bersama dia puluh tahun, tapi untuk perform kita kena bagi support untuk yang generasi baru ni ya, macam Naim kita kena support. Masing-masing ada karakter, masing-masing ada performance dia sendiri, masing-masing ada pembawakan lagu. Jadi nak membezakan tu pada saya cuma di atas stage saja. Memandangkan dia orang energi baru, orang muda. Persamaan tu masing-masing punya tak sama. Kelebihan tu masing-masing ada. Itu. Abang tanya bang, hubungan abang dengan Abang Mus macam sekarang? Okey. Saya sebenarnya kan very simple. Saya tidak kalau boleh saya tak nak bermasalah dengan siapa-siapa. Kita semua tu semua kawan, pernah berjuang sama-sama, pernah berganding sama-sama. Pada saya memang berlapang dada. Saya tak suka kata orang kata saya begitu gini apa semua. Pada saya very simple. Siapa-siapa pun saya boleh berkawan dan siapa-siapa pun boleh berkawan dengan saya. Saya tak nak ada permusuhan tentang muzik sebab muzik ni is a universe as professional. So pada saya tak ada apa-apa pun kan, tidak ada apa-apa kata orang nak terbuku di hati ke apa kan. Kita ni manusia kan. Terbuku tu memang terbuku, tapi kita makin lama makin kena, makin lama makin sejuk, makin lama sejuk. Takkan kita nak perpanjangan muka. Pada saya memang tak best lah macam tu. Kalau macam abang terbuka ke untuk bekerjasama dengan Abang Mus dan juga Abang Man untuk masa akan datang untuk mengimpact minat abang? Okey, macam ni lah ya. Untuk nak combinekan semula saya punya line up lama, pada saya tak ada masalah. Kalau ada orang sudi kan, kita boleh duduk bersembang macam mana. It's like satu projek lah, tak ada masalah. Jadi benda ni kita kena berlapang dada kan. Sebab apa? Industri muzik di Malaysia ni kecil. Walau macam mana pun dia akan jumpa juga kan. Macam saya itu terpulang pada organizer nak mengundang kami bersama ahli-ahli kepala nama saya, tak ada masalah. As soon as possible satu hari nanti akan berlaku juga benda tu, akan reunion balik insya-Allah.